Okey geng, kali ni Wan nak bawa korang pergi makan nasi bambu Sungai Kelah. Di mana tempatnya? Di Sungai Perak je. Yang menarik di sini ada pelbagai hidangan masakan Melayu utara Perak. Di antaranya adalah gulai kampung, sup tulang kambing, daging salai masak lemak, gulai kawah kambing umbut pisang, asam pedas, masak lemak ikan, kerang rebus, lala masak merah, ayam masak kicap, ayam masak merah, kurma ayam, tom yam ayam, ayam masak lemak, daging masak hitam, rendang tok, sotong sambal petai, ulam-ulaman, kerabu, ayam bakar, ikan keli salai masak lemak dan yang paling menjadi pilihan adalah ayam bunian. Ada beberapa pilihan nasi yang korang boleh pilih, nasi bambu ataupun nasi panggang serunding. Nasi bambu ni dimasak di dalam buluh dan nasi panggang ni dimasak dengan serunding. Selain daripada itu, pilihan air pun tersangatlah banyak. Boleh pilih air balang, air kelapa, tak pun pilihan air panas. Tempat makan pun selesa, meja sangat sesuai untuk keluarga yang ramai. Okey geng, kita dah ambil makanan kita ni. Apa yang ada atas meja ni, kat sini ni ada perut. Yang ni ada daging salai, ayam masak kicap, lepas tu ada kerabu, tak pasti tadi dia cakap selum, daun selum. Okay, so yang ni adalah lala masak merah. Okey, lepas tu kita ada ayam yang dia kata viral ni, ayam bunian ni. Okey, dengan keli masak lemak. Okey. Nasi pun kita ada dua kat sini, satu nasi kukus, satu lagi nasi panggang. Okey. Air satu jug lah kan. Okey, so kita akan rasa hidangan dia macam mana. Okey geng, biar saya buka nasi dulu. Okey geng, kita dah habis makan dah ni. Kalau tengok kat sini kan, memang alhamdulillah sangat puas hati. Okey. So ni pun sama ke ayam bunian tadi dah habis juga. Kita tengok kat sini lala habis, tinggal kuah saja. Kuah dia memang puas hati, dia ada rasa pedas-pedas sikit kan. Okey, yang lain ni mungkin kita akan bungkus, kita akan bawa balik sebab alhamdulillah memang sangat-sangat puas hati makan kat sini. Okey geng, satu lagi nak pesan, kalau nak datang dekat nasi bambu ni, kena datang awal sebab waktu operasi dia adalah 10.30 pagi sampai pukul 6.30 petang. Okey, jadi sangat-sangat digalakkan untuk datang awal. Sebab apa? Macam saya tadi datang pukul 11, baru setengah jam buka pun dah penuh dah orang. Okey, macam sekarang ni pukul 12.30, tengok berapa ramai orang tengah beratur untuk ambil makanan. Okey geng, apa-apa pun boleh datang sini, harga sangat reasonable, sangat berpatutan. Pilihan pun banyak, yang bakar-bakar pun banyak. Daripada ikan, ayam pun ada, macam ni ayam bunian pun ada. Okey, selain daripada itu tempat duduk pun banyak juga. Dan yang paling penting harga. Okey, tempat famous, tempat viral, harga dia reasonable lah, puas hati harga dia. Bagi yang suka pastry, ada pelbagai pilihan untuk dicuba. Selain pastry, donat, tak telur dan juga muffin ada dijual di sini. Korang yang mencari masakan Melayu, jangan lepaskan peluang untuk merasa masakan serta keunikan nasi bambu hanya di Nasi Bambu Sungai Kelah.